Itu dalil pertama mengatakan masih ada hubungan antara yang mati, yang di alam barzakh, dan orang yang masih hidup. Satu. Dan yang kedua, kalau sekiranya roh lakubah atau roh mun'amah, macam cakap tadi lah, roh mun'amah, roh mendapat nikmat, dia duduk dalam barzakh mungkin seminggu, sebulan, setahun, 10 tahun, tiba-tiba dia rindu kepada saudara mara dia, isteri dia, anak-anak dia, suami dia rindu. Mungkin dia minta, ya Allah, aku rindu suami aku rindu isteri aku rindu anak-anak aku, boleh tak aku balik ziarah mereka? Maka Al-Imam Ibn Qayyim dalam kitab Ar-Ruh mengatakan Allah akan benarkan dia pulang dengan diiringi oleh malaikat. Malaikat iring dia balik, dia boleh balik ke rumah dia. Dia tengok suami dia, tengok anak dia, diiring oleh malaikat. Tengok bini dia, oh bini tak ada, bini masjid, dia pergi masjid tengok, oh ada bini aku di masjid, sonok. Tengok anak-anak di rumah study baca Quran, dia sonok. Tapi balik rumah tengok bini pergi disko dengan jantan lain. Tengok anak-anak pula rempit. Lepas tu tak nak balik lah. Dia sedih. Itu ulama Syekh Ibn Qayyim cakap tu. Mana kita tak sedar. Bahkan terkadang kata Ibn Qayyim, dia balik ziarah kita, dia datang dalam mimpi kita. Betul, setengah ulama kata kadang-kadang bila mimpi orang mati, itu betul. Betul kita berjumpa dengan dia, tapi di alam mimpi kita. Di sinilah kata ulama, dalam hubungan antara orang alam barzakh dan alam dunia, hanya orang alam barzakh sahaja boleh datang ke alam kita, kita tak boleh pergi ke alam dia.